Tahukah anda bahawa semasa proses melukis manga seram Uzumaki, pengkaryanya iaitu Junji Ito mula mengalami satu obsesi yang aneh terhadap pelbagai bentuk pusaran. Perkara mendebarkan ini telah disahkan sendiri di dalam terbitan koleksi Omnibus yang memuatkan 3 karya besar iaitu Uzumaki, Tommy dan Gyo. Beliau mendedahkan bahawa mula menjadi sangat obses dengan meneliti bentuk-bentuk berpusar semula jadi di alam sekeliling kita. Akibatnya, beliau dilaporkan sanggup menghabiskan masa berjam-jam lamanya di meja lakaran semata-mata untuk melukis satu pusaran yang benar-benar sempurna. Kesan psikologi daripada realiti tersebut kemudiannya digambarkan dengan begitu ngeri menerusi kelakuan watak-watak penduduk di pekan terpencil Kurouzucho yang perlahan-lahan menjadi gila hanya kerana melihat corak pusaran tersebut. Karya seram dan berhantu ini sememangnya terbukti cukup berbisa untuk meresap jauh ke dalam fikiran para pembaca. Oleh itu, sentiasa berhati-hati, jangan sampai anda pula obses dengan pusaran air dalam mangkuk tandas atau sanggup mengkerintingkan bulu ketiak anda persis misai wak doyok.